Hai semua, selamat datang ke Skormat 5 Minit. Dalam video ini, kita akan mempelajari bab 8 iaitu garis dan sudut. Kita akan mempelajari hubungan antara sudut, termasuk sudut pelengkap, penggenap dan konjugat serta hubungan sudut pada garis bersilang dan garis selari. Kita juga akan belajar mencari nilai sudut yang tidak diketahui. Jom kita mulakan. Dalam geometri, terdapat pelbagai jenis sudut dengan saiz yang berbeza. Antaranya ialah sudut kongruen, sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Mari kita lihat ciri-ciri setiap sudut. Sudut kongruen ialah sudut yang sama saiz. Jadi, sudut ABC dan sudut XYZ adalah kongruen kerana kedua-duanya mempunyai saiz yang sama. Sudut pada suatu garis lurus ialah 180 darjah. Maka, hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Sudut refleks pula ialah sudut yang lebih daripada 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Maka, hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Terdapat tiga hubungan sudut yang penting, iaitu sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Sudut pelengkap mempunyai jumlah 90 darjah. Sudut penggenap mempunyai jumlah 180 darjah. Manakala sudut konjugat mempunyai jumlah 360 darjah. Sebagai contoh, diberi satu sudut berukuran 60 darjah. Sudut pelengkapnya ialah 30 darjah kerana jumlahnya 90 darjah. Sudut penggenapnya ialah 120 darjah kerana jumlahnya 180 darjah. Manakala sudut konjugatnya ialah 300 darjah kerana jumlahnya 360 darjah. Apabila dua garis bersilang, terdapat dua hubungan sudut yang penting. Sudut bertentangan adalah sama besar, manakala sudut bersebelahan mempunyai jumlah 180 darjah. Sebagai contoh, jika sudut A ialah 110 darjah, sudut yang bertentangan dengannya, sudut B, juga 110 darjah. Manakala sudut yang bersebelahan, iaitu sudut C, ialah 70 darjah, kerana jumlah sudut A dan sudut C ialah 180 darjah. Apabila dua garis selari dipotong oleh satu garis rentas, terdapat beberapa hubungan sudut yang penting. Antaranya ialah sudut sepadan, sudut berselang-seli dan sudut pedalaman. Pertama, sudut sepadan. Sudut sepadan berada pada kedudukan yang sama dan sama besar. Kedua, sudut berselang-seli. Sudut ini membentuk seperti huruf Z dan sama besar. Ketiga, sudut pedalaman. Sudut ini pula membentuk seperti huruf C dan jumlahnya ialah 180 darjah. Sebagai contoh, diberi satu sudut bernilai 70 darjah. Kita akan mencari nilai X, Y dan Z. Sudut X ialah sudut sepadan dengan sudut 70 darjah. Jadi, X ialah 70 darjah. Sudut Y ialah sudut berselang-seli dengan sudut 70 darjah. Jadi, Y juga ialah 70 darjah. Manakala sudut Z ialah sudut pedalaman dengan sudut 70 darjah. Maka, Z sama dengan 180 darjah tolak 70 darjah sama dengan 110 darjah. Jadi, nilai X sama dengan 70 darjah, Y sama dengan 70 darjah dan Z sama dengan 110 darjah. Mari kita uji kefahaman kamu dengan tiga soalan. Soalan pertama, dua sudut pelengkap ialah 30 darjah dan X. Apakah nilai X? Jawapannya ialah 60 darjah. Oleh kerana sudut pelengkap mempunyai jumlah 90 darjah, maka X sama dengan 90 darjah tolak 30 darjah, iaitu 60 darjah. Soalan kedua, merujuk kepada rajah, cari nilai X dan Y. Jawapannya ialah X sama dengan 55 darjah dan Y sama dengan 60 darjah. Sudut X ialah sudut bertentangan dengan sudut 55 darjah, jadi kedua-duanya sama besar. Manakala, sudut Y bersebelahan dengan sudut 120 darjah. Oleh itu, Y sama dengan 180 darjah tolak 120 darjah, iaitu 60 darjah. Soalan ketiga, berdasarkan rajah, tentukan nilai A dan B. Jawapannya ialah A sama dengan 70 darjah dan B sama dengan 85 darjah.
Sudut A ialah sudut berselang-seli dengan sudut 70 darjah, jadi A sama dengan 70 darjah kerana sudut berselang-seli adalah sama besar. Manakala, sudut B ialah sudut pedalaman dengan sudut 95 darjah. Oleh itu, B sama dengan 180 darjah tolak 95 darjah, iaitu 85 darjah. Sebelum kita tamatkan video ini, mari kita imbas kembali perkara penting yang telah kita pelajari. Kita telah mempelajari jenis dan hubungan antara sudut, serta hubungan sudut pada garis bersilang dan garis selari. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mencari nilai sudut yang tidak diketahui dengan lebih mudah. Jika video ini membantu, jangan lupa like dan share. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.